Selamat petang kepada anda yang mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Ketika ini sudah pun 4.36 minit petang sekarang ini, dan bersama-sama saya kita ada yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, iaitu Pengerusi Eksekutif Akrab. Hari ini kita akan bercakap mengenai program Summer Camp dan Camp Jati Diri Remaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zima? Wah, khabar baik. Pertama kali bertemu dengan Zima. Itulah saya pun jadi takut ni depan speaker orang yang cukup hebat berkata-kata. Saya yang gemuruh ni. Okeylah. Hari ini kita akan bercerita mengenai program Summer Camp ya. Seperti biasa, mukadimahnya silakan Datuk untuk menceritakan mengenai Summer Camp. Pertama sekali tuan-tuan dan perempuan, dalam beberapa hari lagi hujung minggu ini cuti sekolah akan bermula. Betul. Lama ni Zima. Sampai sekitar dalam hujung Disember dan minggu pertama bulan Januari. Betul. Jadi supaya cuti sekolah ni tidak dibazirkan, supaya cuti sekolah tidak berlalu dengan sia-sia begitu saja, Akademi Keluarga Bahagia Malaysia yang kita dengar jingle ni tadi, Akrab, akan mengadakan dua program. Satu namanya Camp Jati Diri Remaja. Ini untuk remaja. Daripada 13 tahun sampai 25 tahun. Kat sini Zima not included. Nampak pun dah tahu bukan remaja. Okey. Satu lagi ialah namanya Summer Camp. Summer Camp ni untuk sekolah rendah, para pendengar yang dihormati sekalian, sekolah rendah daripada umur 7 tahun sampailah 12 tahun, darjah 1 sampai kepada darjah 6. Jadi saya mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan di mana juga tuan-tuan puan berada, supaya menggunakan peluang yang ada, yang dibuat oleh Akrab dah 35 tahun. Masa tu Zima tak lahir lagi. Belum. 35 tahun saya dan teman-teman telah mengadakan program ini. Bahkan saya ingin mengatakan, minta maaf, bahawa kitalah dia punya pioneer. Kitalah pelopor kepada Summer Camp, pelopor kepada gerakan keluarga cemerlang. Dan kalau nak sebut camp ni, biasanya Akrab lah yang menjadi juaranya, yang menjadi pioniernya. Juara tidaklah, pioniernya lah. Asalnya tu. Asal pelopornya. Pelopornya. Jadi Summer Camp ni antara intipati ataupun program-program yang telah pun disusun. Boleh Datuk ceritakan? Okey. Kedua-duanya ni nak bina anak-anak ni. Macam mana kita nak bina dia? Nak jadikan mereka anak yang berguna kepada mak ayah, berguna kepada sekolah, berguna pada masyarakat, dan yang penting ialah Zima, berguna pada dirinya sendiri. Berguna dalam pengertian apa? Berjaya dalam akademik, berjaya dengan mak bapak, berjaya dengan teman-teman, berjaya dengan jiran tetangga, dan pada masa yang sama yang ditekankan oleh ibu bapa selama 35 tahun punya pengalaman kami ni, dia nak akhlaknya bagus, akhlak dengan mak bagus, akhlak dengan orang tua bagus, akhlak dengan jiran bagus, akhlak dengan tetamu bagus, akhlak naik bas bagus, akhlak turun bas bagus, akhlak bershopping bagus, akhlak yang bagus. Yang ini kita dapati di akhir-akhir ini, Zima, kita dapati akhlak-akhlak ini nampaknya terungkai sikit dalam kehidupan kita, dalam keluarga, terutamanya anak-anak kita. Mungkin ada skop-skop tertentu ataupun golongan sasaran untuk menyertai Summer Camp dan juga Camp Jati Diri Remaja ni. Okey. Yang Summer Camp ni, para pendengar yang hormati sekalian, sentiasa di hati, nasional sentiasa di hati, yang sekolah rendah. Summer Camp ni sekolah rendah. Ingat, Summer Camp sekolah rendah. Summer Camp sekolah rendah. Umur 7 tahun sampailah 12 tahun. Jadi tuan-tuan dan perempuan, anak-anak tuan-tuan daftarkan terus. Pejabat saya sedang menunggu panggilan tuan-tuan dan perempuan. Yang satu lagi namanya Camp Jati Diri Remaja. Yang ini yang awal-awal ni, 24 November hingga 1 Disember. 24 November Disember. Lama program ni Zima. 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam saya didik anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan yang tinggalkan rumah, tinggalkan mak bapak, anak tuan-tuan yang tak nak belajar, anak tuan-tuan yang mengisap rokok, anak tuan-tuan yang berjudi, anak tuan-tuan yang berbagai-bagaian lagi, kecuali penagih dadah. Penagih dadah ni saya tidak pandai lah. Saya tidak ada ilmu tentang itu. Hantarlah kepada saya, hantar kepada teman-teman saya. Dalam masa 8 hari 7 malam saya pulangkan balik kepada tuan-tuan dan perempuan dalam bentuk manusia yang baru. InsyaAllah. Fikirnya baru, minatnya baru, tata lakunya baru, akhlaknya baru, dan yang pentingnya Zima ialah hubungan dengan Allah, taat kepada
insya-Allah pun dengan cara yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tuan-tuan telefon sekarang pejabat kita Kuala Lumpur 77324452 77324452 77324453 77324452 77324453 atau hubungi 0136283985 0136283985 atau 0196386184 0196386184 atau yang terakhir saya nak bagi ialah kalau boleh hubungi 0177775410 0177775410 dan yang penting yang mudahnya sekali Zima ialah buka komputer, tengok kita punya website Family Kusayang FAMILI bukan LY. Kalau LY tak jumpa. familykusayang.com.my. Di situ semuanya ada. Tarikh-tarikhnya ada, bila nak buat, di mana tempatnya, borangnya pun ada, petanya pun ada. Sila layari familykusayang.com.my. familykusayang.com.my satu perkataan Family Kusayang FAMILI. Okey, kita akan kembali sebentar lagi bersama dengan doktor bersama dengan yang bahagia Dr. Hassan Muhammad Ali, Pengerusi Eksekutif Akrab untuk berceritakan lagi lebih banyak mengenai Summer Camp dan Camp Jati Diri Remaja. Anda boleh hubungi sekarang ini 77324452 dan juga 77324453. Bibur seketika KRU dengan kita bersaudara sebentar lagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ya, masih lagi bersama dengan rancangan tajaan untuk program Summer Camp dan Camp Jati Diri Remaja Anjuran Akrab Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Dan masih lagi bersama dengan kita yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, Pengerusi Eksekutif Akrab. Okey Datuk, tadi kita dah cerita mengenai pelajar-pelajar yang patutnya mengikuti, apa sebenarnya Summer Camp. Jadi cara macam mana Akrab mendidik anak-anak ni dalam masa 4 hari 3 malam tu, kalau boleh Datuk ceritakan dengan lebih spesifik. Yang Camp Jati Diri Remaja tu 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Program yang awal sekali ialah 24 November sampai 1 Disember yang akan datang. Hari ini 13 hari bulan, maknanya dalam 10 hari saja lagi. 10 hari program yang pertama akan berjalan 8 hari 7 malam. Apa yang kita beri? Tadi Miza Zima tanya saya, apa yang diberi? Yang diberi yang pertama ialah kasih sayang kepada mereka. Kita hamburkan kasih sayang, kita bisikkan kasih sayang, kita jeritkan kasih sayang. Yang kedua, apa yang kita beri kepada mereka? Keyakinan. Yakin diri, yakin kebolehan diri, yakin dengan mak, yakin dengan ayah, yakin dengan guru, yakin dengan kawan-kawan. Yang ketiga, kita nak masukkan idea kamu boleh cemerlang. Tak ada sebab kamu tak boleh cemerlang. Pasal apa? Kamu ada otak, kamu ada mata, kamu ada tangan, kamu ada kaki. Kalau orang boleh dapat PMR misalnya 8A, SPM 10A1, dia ada mata, kamu ada mata. Dia ada kaki, kamu ada kaki. Dia ada lidah, kamu dia ada lidah. Kenapa kamu tak boleh? Jadi kat situ pengalaman saya dengan ilmu saya dan buku-buku yang saya tulis. Zima, saya dah tulis hampir 40 buah buku, Zima. Saya maklum Datuk memang ada banyak 40 buah buku yang saya tulis. Seluruhnya, hampir seluruhnya para pendengar yang hormati sekalian, Radio Nasional Sentiasa di Hati ini, saya tulis semata-mata untuk memotivasi, merangsang anak tuan-tuan, ibu bapa dan sebagainya supaya saya hendak semuanya berjaya. Berjaya dengan cemerlang dalam konteks berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Yang ini penting. Ini dia punya konten yang sangat penting. Saya tekankan berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Oleh itu tuan-tuan dan puan, saya harap sebagaimana yang disebutkan oleh Zima tadi, telefon 77324452, 77324452, 77324453, satu lagi 0136283985, 0136283985, 0196386184, 0196386184, satu lagi 0179513515, 0179513515 dan akhirnya 0177775410, 0177775410. Tapi yang mudahnya Zima ialah layari
kita punya website. Itu yang paling mudah. Dalam website tu semua ada. Borang pendaftaran ada, peta ada, mengenai penerangan-penerangannya daripada dulu sampai sekarang 35 tahun pengalaman petanya ada di sana. familykusayang.com.my FAMILI kusayang satu perkataan huruf kecil .com.my familykusayang.com.my. Dia tengah lusuri sekarang ni. Okey. Jadi ada pelibatan kita melibatkan remaja-remaja ataupun peserta-peserta je ke, ataupun ada pelibatan daripada pihak luar sepanjang camp ni, macam mana? Okey. Yang pertama sekali pelibatan mak bapak tu penting. Jadi pada hari pembukaan dia, macam sama camp tadi 4 hari 3 malam, saya akan berjumpa dengan ibu bapa bersama dengan anak-anak. Jadi dalam dewan tu mungkin ada dalam 500 orang nanti. Saya akan jumpa mereka, saya akan bagi 2.5 jam mak bapak dengan anak-anak dan tips-tips macam mana nak berjaya, mak bapak macam mana nak didik anak-anak supaya berjaya, termasuklah Zima. Kalau tapi anak Zima terlalu kecil untuk dibawa merengek dekat sama camp itu. Yang kedua yang saya fikir untuk yang pentingnya, untuk siapa juga yang hadir, siapa juga yang datang dalam majlis itu, sangat penting nanti kita bertemu dengan mak dan ayah pada hari penutup. Pembukaan saya jumpa dengan mak bapak, penutup saya jumpa dengan bapa. Jadi dengan anak-anak 4 hari 3 malam atau 8 hari 7 malam dengan mak bapak setiap-tiapnya 5 jam saya bersama dengan mak bapak pada masa hari pembukaan dan juga hari penutup. Jadi Zima untuk akhirnya saya merasakan para pendengar yang saya muliakan sekalian, ambil peluang ini. Ambil pengalaman kami, ambil ilmu kami selama 35 tahun, ambil buku-buku yang kami tulis, ambil DVD-DVD yang kami hasilkan, ratusan DVD yang dihasilkan mengenai kecemerlangan anak-anak ini. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa sekarang juga angkat telefon, cuba telefon 77324452, 77324452, 77324453, 77324453, kemudian tu 0136283985, 0136283985, 0196386184, 0196386184. Akhirnya saya nak bagi 0179513515, 0179513515, 9513515. Jangan lupa layarilah website ataupun sesawang kita familykusayang.com familykusayang.com.my. Jadi Zima, kita bertemu lagi. Saya akan ke udara lagi bersama dengan Radio Nasional FM yang sentiasa di hati ini. Yang pertama sekali pada 18, kita dah ada 11 hari bulan, hari ini 13, kemudian tu 18 hari bulan 11 iaitu hari Isnin, dan satu lagi 20 hari bulan 11 iaitu hari Rabu, lebih kurang jam 4.30 atau 4.35 petang. Sebelum pendaftaran yang betul-betul ataupun anda berjumpa dengan Datuk betul-betul pada hari tersebut Betul. Okey, jadi jadi saya ucap terima kasih kepada Zima, dan saya haraplah para pendengar yang dihormati sekalian, sekali lagi saya nak menyuguhkan kita bagikan sesuatu yang berfaedah kepada anak-anak, berfaedah kepada remaja kita, dan dengan pengalaman, saya nak tekankan pengalaman ni 35 tahun, barangkali dalam Malaysia ini barangkali yang masih bertapak, yang masih bertenaga untuk melakukan sesuatu yang baik kepada anak-anak anda, namanya ialah Akademi Keluarga Bahagia Malaysia atau Akrab, yang jinglenya akan dimainkan sebentar nanti. Itu dia, sangat bermakna. Pengalaman itu kata amat bermakna untuk menjadikan lebih matang prosesnya tu. Okey, dan juga jangan lupa kepada anda bersama lagi dengan program tajaan ini, dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, pengerusi eksekutif Akrab, sudi bersama dengan kita untuk menyatakan dengan lebih lanjut mengenai program Summer Camp dan juga Camp Jati Diri Malaysia Anjura Akrab Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Bersama dengan Nasional FM terus untuk Zoom. Sekejap aja lagi kita akan bersama dalam Berita Nasional kira-kira 5 petang. Terus bersama dengan Nasional FM.